Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Amin KP yang manis dan ganteng. Gawat cuy. Alright guys, so hari ni apa saya nak buat? Saya nak bersihkan kereta. Okay, sebab biasalah raya-raya ni orang menumpang kereta. Berabuk-abuk kapet dah macam sarang burung dah. Tapi tak adalah teruk macam tu. So, kita nak bagi pemandangan tu cantik, nak bagi nampak kereta tu sedap mata memandang. Tapi taklah sebersih-bersih car wash. Saya just nak bagi bersih tu nampak orang kata naik tu selesa lah. Jadi saya nak buat apa? Saya nak bersihkan kereta lah. Walaupun hari ini saya penat, hari ni saya rasa macam tak larat, tapi saya nak buat juga video. Walaupun tak best ke tetap nak buat juga. Jadi korang jom. Okay, sekarang ni saya dah menyediakan penyapu ni Okay, so ikutkan kapet tu kan dia berabuk-rabuk apa semua kan. So kita perlukan vacuum, tapi saya tak ada vacuum orang kata yang wireless vacuum yang tak pakai wire. Saya tak ada benda tu. So kalau nak pakai wire, nak kena tarik dari dalam ke luar. Ni panjang sangat, saya tak ada extension apa semua. Jadi kenalah pakai ni. Tapi kalau tak boleh sangat, kena juga cari vacuum. Tapi tak apalah, tengok dulu macam mana. Okey tak okey. Sekarang ni jomlah kita mulakan. Okay, let's go. Nampak ni, korang boleh tengok sini dengan kotornya. Allah Akbar. Ini berabuknya. Ini kereta ke ni? Apa ni? Boleh lah kotor lah. Ni pun sebab saya dah kebal-kebal sikit. Tapi nampak tu. Nampak tu. Boleh lah kotor-kotor juga. Taklah kotor sangat. Semua kereta ni nampak macam berabuk sikit. Macam tu lah. So jom kita memulakan pengemasan kereta, pembersihan kereta. Jadi korang nyala. Kau jangan susah boleh tak? Mengusah je kerja je. Jangan susah. Kita kena tunjuk sikit, nanti kau usah nanti bahaya. Kapek ni ikutkan lawa, tapi sebabkan dah lama tak cuci, jadi kotor kusam. Jadi korang jangan tiru cara-cara ni je. Pastikan kereta korang terjaga dengan kemas ya. So, korang nampak ni? Jomlah saya tunjuk juga. Tunjuk ni. Ini kan saya sapu kan. Saya sapu. Ini kan elok raya. Ramadan dah habis. Ramadan balik ni kalau saya sapu ni. Tunggu dia. Nak bersih tu. Allah. Nak buat macam mana? Dah vacuum tak dia? Kita kumpul luar. Kumpul. Kau nak bungkus tak? Saya bungkuskan kalau kau nak. Okay. Allahu Akbar. Okay kau, jumpa nanti. Ni baru bahagian sapu je tau. Bahagian sapu baru. Belum penyucian. Sebab apa? Sebab nanti saya nak basuh kereta sikit. Tapi bukan saya yang basuh. Saya nak bully adik saya. Saya nak suruh dia basuh kereta. Korang tunggu. Budak-budak zaman sekarang ni jangan biasakan dia main gadget tau tak. Saya biasakan dia dengan benda-benda orang kata yang aktifkan badan. Jadi nak kata puasa dah habis. Betul. Jadi kita kena bagi dia kerja sikit. So korang tengok je macam mana. Okay? Baik, saya settlekan ni dulu. Nanti dah bersih sikit saya tunjuk macam mana saya sapu tadi semua. Okay, korang stay tune je. Yang penting korang jangan lupa macam biasa, korang subscribe dulu. Kalau korang tengok korang tak subscribe, memang kena. Sekarang ni
cerita dia nak kena pakai vacuum juga untuk memudahkan kerja. Jadinya saya nak kena pergi mak saya dia, kita kacau dia. Kita kacau dia, kita pergi pinjam vacuum ni. Agak-agak vacuumnya okey lah, boleh memberi kerjasama. Jadi korang steady stay tune. Macam biasa, steady je, jangan skip. Tolong jangan skip video saya, please lah. Itu je saya minta. Takkan tu pun tak boleh. Sekarang ni korang, cerita dia, tadi saya nak pinjam vacuum adik saya. Masalahnya vacuum dia tu besar. Saya ni nak vacuum kereta je. Vacuum dia tu untuk vacuum masjid, vacuum rumah. Payah tak payah macam tu. Sekarang ni kan ada yang saya hantar kawas je, settle masalah. Tapi tak apa, sebab saya nak bully adik saya juga, saya tetap nak cuci kat rumah. Kalau nak lawa-lawa memanglah kena hantar car wash. Tapi disebabkan saya nak bully adik saya, tapi adik saya tidur lagi. Sekejap lagi lah, biar dia tidur dulu puas-puas, kita kacau tu. Alright guys, so jom kita sambung balik kerja kita, bersihkan kereta. Jadi sekarang ni kita nak pergi cari adik kita. Kita nak bully dia. Jom, let's go. Mana si Hafizullah ni? Hafizullah. Okay, dia dekat sini. Sini. Okay, Hafiz, hari ni nak bagi kerja sikit tau. Nak buat apa? Basuh kereta. Ha? Basuh kereta. Tahu nak basuh kereta. Jadi sediakan barang-barang untuk basuh kereta. Dah. Ha? Dah. Belum lagi. Satu barang dah sedia dah kat luar. Tak payah nak macam-macam. Ha? Dah satu barang dah sedia kat luar dah. Apa cakap ni? Bakul. Cakap elok boleh tak? Cakap elok. Bakul. Okey, jom. Sekarang ni kita nak alihkan kereta dulu, pergi ke tempat kunci pula. Kita nak kena alihkan kereta dulu, pergi mana? Pergi tempat dekat dengan paip. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So korang saya nak ajar sedikit lah. Bukan nak ajar, nak beritahu korang, kongsi sikit. Kita nak naik kenderaan ni. Walaupun sekejap perjalanan kita tu, mulakan dengan doa Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. InsyaAllah semoga perjalanan kita tu dimudahkan. Walaupun dekat, kita tetap kena amalkan doa naik kenderaan. Okey. So barang-barang semua dah disediakan. Wow, laju dia buat kerja. Nampak ni. Okey. Dia dah sediakan paip, sabun, baldi, span. Itu orangnya yang akan kena basuh kereta lagi. Okey. Saya tengok aje, saya tak akan basuh. Adik korang perlihatkan. Okey korang, so sekarang ni yang adik saya akan basuh kereta, tapi saya nak vacuum dulu kereta sebab vacuum ni dia terlalu tinggi bagi dia. Tak apa, kita tolong vacuum. Biar dia basuh kereta, kita tolong vacuum kereta. Sebab dia akan basuh. Vacuum biar saya basuh lah. Vacuum biar saya basuh pula dah. Vacuum biar saya buat lah, okay? Jom. Sekarang ni vacuum pun dah ada. Mari kita vacuum kereta. Sekarang ni Hafiz pula punya kerja. Basuh kereta boleh tak boleh? Boleh. Semangat sikit, macam tak semangat je. Boleh. Okey, ingat puasa lagi. Dah raya dah. Semangat sikit. Boleh. Okey, bagus. Sekarang buat apa? Betulkan paip. Betulkan paip ke pasang paip? Pasang paip. Okey.
Okay, bye. Bye. Lepas ni saya mau banyak kerja lagi mau buat. Hari ni kasih bersih sikit kereta boleh? Boleh. Boleh? Itu mau cuci tayar, kasih bersih kereta, kasih bersih. Betul-betul lah buat. Ya. Okay? Itu sana semua bagi clean lah. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Itu kerja sudah lama? Kerja sudah lama? Tahun. 2 tahun sudah. Banyak tipu, tak apa. Pergi buat kerja sekarang. Sana buat. Basahkan kereta dulu. Ayah. Kata 2 tahun sudah kerja. Ini pun 3 tahun. Dia kerja memang saya pecat ya. Dah makan ni tengok. Ha? Jangan pancit sini. Pancit betul-betul ayah. Banyak main lah ni. Tak main-main. Okey macam mana? Okey tak okey? Okey, bos. Okey. Okey. Tak, sini. Sini. Ni calang kenapa? Bukan saya buat ni. Kau nampak ni. Ini bukan saya buat ni. Akbar. Bukan saya buat ni. Ni macam mana boleh calang? Ni. Tu anda yang bawa kereta. Ini yang tak boleh ni. Buat betul-betul lah. Okey korang, so sekarang ni kita masih menunggu lagi adik saya pasal kereta. Berapa hari ni panas je. Masya Allah. Okay. So dia tengah basuh. Dah settle Hafiz? Ha? Dah settle belum? Belum lagi. Belum lagi. Jangan salah lagi Tadi dah kena gembat dia dah kena pukul. Sakit tak sakit? Main-main kan kena lagi sekarang. Main-main. Tadi dah buat salah tu, lepas tu satu je, kalau banyak lagi salah tu hari ni juga berhenti. Cepat sikit, panas. Panas, cepat sikit. Banyak main. Kena ajar sikit budak ni. Tapi saya tak ada marah sangat, saya marah sikit lah. Sebab saya tak biasa marah. Okey guys. Sekarang abang saya tadi dia gulanya. Saya kereta semua dah siap basuh. Tengah nak lap je, tak saya biarkan macam tu je. Sebab apa? Korang tahu dah tadi macam mana dia marah saya. Maling-maling kari. Dia tuduh saya cadangkan kereta. Lepas tu gaji bukan nak dapat pun. Duit bukan nak bagi pun. Subscriber pun bukan banyak pun. Acah-acah popular. Korang tolong abang saya tu. Korang tolong dia. Banyakkan subscriber lagi. Okay, sampai sini video kali ni. Jalan-jalan ke Sabadi. Bye-bye, sampai jumpa lagi.